Nampak? Yelah masa tadi Air Tadi datang rumah cawan tu belum tahun, kongsi. masih baby. baru berapa bulan ni masa tu? 6 bulan. Dia ikut dengan Rabuya Umi. Ni rumah siapa? Ni rumah ni rumah ni staff YB. Dua bangga bukan dua. Juga lah awal-awal. Kongsi kehidupan korang. Kita kena doakan dia orang kongsi kehidupan bersama-sama, insya-Allah. Umi jaga dia. Cekkan live YB kat sana. Macam Umi dengan Muaz lah kongsi-kongsi. Kita orang selamatkan penyu. YB jangan blok. Tepi-tepi. Tak ada nak tepi dengan YB pun tak boleh. Nak mesti. Rumah Banana Man ke? Banana Man? Banana Man ke? Betul. Korang kenal Banana Man? Betul-betul. Apa? Rumah Banana Man. Habis lah. Dia suka minuman yang manis. Lama dah dengan tepi-tepi tu. Muda lagi tu. Tepi-tepi. Kongsi cawan. Nampak? YB nak makan. Apa dia? Su, kongsi pinggan, kongsi sudu, kongsi lemang. Kongsi apa lagi korang? Dia lagi dah makan. Sudah makan lagi. Abang tak bungkus. Ni lah dia, ni. Boleh bungkus. Bersama kipasnya. Hilang gaya semua. Aduh. Nanti bungkus kan. Apa pula? Ni tak makan. Pagi tadi makan sikit. Makan sikit. Dah ada badan. Daya. Bila ajak Ami makan. Dia daya. Ami kalau Ami buat kerja Ami macam tak nak fokus nak makan. Tanya siapa? Ami datang seorang. Di situ. Malam ni warung pagi-pagi buka je. Itu 2.5. Tak makan tak. Mana? Boleh. Cantik Bella bertudung cantik. Itu ada 5. 245. Kita korban ni dalam. Lagi 5. Satu tempat ni. Cinta. Bandar jangan cakap. Cinta. Jangan kita boleh cakap. Contoh tak dengar. Tempat dia jauh lah. Fokus betul makan dia. Senang lah. T-Life ada Oh ingat sebab tak makan. susu puas. Maksud tak ikut ke? Maksud tak ikut. Sebab rekam kan dia orang pun tak nak banyak. Sebab rekam ni semua potong. Kita yang duduk potong tu berapa? Pakai baju macam Daging sendiri campur lagi lembu lagi lah. Jangan tengok kecil tau. ada backup. Mak duduk sini lah Pasal terdiam. Kau nampak tak korang? Ya saya. Pinggan macam nak jatuh. Ikut cycling tak petani? Oh tidaklah dengan berbaju abaya ni tidaklah. Kita dapat sampaikan. Sebab tak payah toksik. Oh ya ke? Faham? Sayang Ami, sayang kurang juga. Kita tengah shop makan kau boleh record. Mana lah? Kalau diorang kacau. Yang kena saya. Ai, kenapa YB yang kena cuba korang bincangkan? Nanti Ami. Sebab dia tidur dia tak tahu. So saya tidur. Bella keluar kepala tak tahu dia tengok. Ami pun sayang korang tau. Sayang sangat. Kenapa pula YB yang kena pujuk? Cuba fikir kenapa YB kena pujuk. Mari kita bincangkan. Tak bergerak lagi dua. Belum stress Kita dah berhenti banyak kali kejap. Tapi tadi dia dulu macam itu. Dia memang menteri macam itu. Ami datang seorang je. Dia masuk kereta waktu tu tidur. Dekat Muar. Lepas tu dia tadi sampai. Tak macam Bella tak senang hati. Bella tu jet fry. Bella tak nak dia ngantuk. Jet berhenti dia pergi makan. Berhenti dia pergi makan. Jet nanti kesan apa-apa jadi DJ sekejap. Baju dia sedondon lah. Nampak tak bunga-bunga kat baju Bella tu? Boleh lah bunga-bunga tu. Yang lain okey. Ami dah bayar dah bil. Ni tak bayar bil ni. Kacau kalau tak nak tidur. Lalu kalau kita main tu tak penuh. Boleh kalah. Jangan tidur kat side. Okey. Tak ada. Dia dulu masuk kereta hilang tu tidur. Macam ni dia Baru datang hari ni ke? Baru sampai pagi tadi. kerja tak tenaga lah. Nak bandingkan. Kira sedondon tu. Sama dia pun sama. Tak sebab dia sakit. Kalau nak cakap dengan dia dulu, cakap kat luar je. Jangan cakap dengan kita. Sebab takkan cakap punya. Jet tengah angau. Buat apa tak payah. Dia je lah tidur. Paksa tengah angau.
Dia pun buat dah. Masuk lagi 9 lah apa. Ami dua seorang ke? Ami dua seorang. Sopannya Neil. Orang Indo Neil kan sebenarnya kan? Rumah siapa? Ni rumah Banana Man. Korang kenal ke Banana Man? Jam hari raya. Ami Angau tak? Sudah. Ami Muaz lah. Tak ada. Sebab boleh tak Bella. Aus tak ikut tak? Aus tak ikut. Ada maksud tak ada? Maksud tak ada. Maksud tak ikut. Terima kasih Ami rindu juga. Terima kasih juga sebab sudah. Semalam dah tunai janji jawab pantun. Pantun apa korang? Masalah. Tengok masa. Wan kena banyak jalan lagi. Ya. Bertani join tak? Kau basikal. Korang basikal korang. Sediakan basikal masing-masing. Janganlah turun basikal. Lain aku boleh lagi basikal. Macam Tok T kan? Bella pun join basikal lah. Bertani. Tak apa, dah biasa. Tak. Haru je. Dia tak biasa. Basikal tu umur dia pun tak tahu berapa hari. Saya dalam misi untuk memaksa semua orang di sekeliling saya untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kecuali saya. Kita orang saya tadi berkebun lah. Dia pun power tu. Rindu Ami live. Okay, nanti Ami live lagi Cara Tok paling T bersih apa tu? Aduh, sakit. sebab tengok bila saya tengok gambar staff saya dulu kan. Oh, semua fit-fit. Syuk, basikal tak? Basikal ke tadi? Ni? Gulak. Ami pergi muak pagi. Betul, pagi ni. Sekolah dia kan syuk. Time dia orang main basikal time apa lagi tak puas hati? Apa lagi tak puas hati? Gaduh dia ni. Ada berkebun kan tak berkebun juga. Bayar bil boleh tak? Bayar bil phone tu. Berkebun kalau tak berkebun. Lagi lah. Bayar bil phone tu lain RM1. Langsung macam abang. Okay, dah marah dah dia. bayar 4 bulan dulu. Masalahnya tak ada. Balik je dah masak. Balik je masak. Jawab je kerja dia. Suruh tutup je live YB. Tak makan terus tak masak. Tak boleh je lah korang. Masalah dia. Kami cover. Ya. Makan sekali terus tak Paksa cover. Lepas tu Ami jadi tripod kat sini. Beras dah beli. Boleh ni. Dia nak ambil gambar? Jangan tutup Ami baik. Baik. Nak makan ke tak nak makan? Tak lagi. Tu tadi kata nak makan ke nak gaduh. Pilih tu. Oh, dia dah kenyang. Basuh pinggan. Oh, macam tu dia. Dia aku cuba gambar. Welcome. Kami penyelamat. YB tak ada Bella je. Sini. Neil, orang nak tengok you. Orang nak tengok you. Tadi jangan lagi tadi kat rumah kau tak pernah rumah sini tinggal macam mana tadi. Neil ni comel kan. Cute-cute dia malu-malu. Sorry Misali. YB punya line gelap gelita. YB punya line gelap gelita. Neil dengan Ami tak makan tak? Tuan tak makan. Tak sempat makan. Sebab korang suruh buat live, macam mana nak makan? Tiba. Rumah siapa? Rumah Banana Man. Ni rumah Banana Man. Korang kenal mana orang Banana Man ni? Ni Banana Man. Diorang kenal lah Banana Man tau. Diorang kenal rumah Banana Man ke? Azim punca. Azim punca? Kenapa? Ambil gambar kat mana? Apa ni? Keluar sikit. Sorry Ami. Kenapa? Nak tengok Ami pula. Malu.